Gaduh guna nama bapa. Benda ni. Gaduh guna nama Guys, bapa. percaya atau tidak, cerita ni kali family friendly sikit. Aku ada seorang kawan ni tahu, nama dia pernah popular dulu time sekolah Ni nama rendah. bapa. Dalam cerita ni aku panggil dia Cash. Sebab aku pernah bayar dia cash lepas berhutang dengan dia RM1 time sekolah menengah. By the way, aku cakap dia popular sebab budak kelas aku selalu mention namanya time kat dalam kelas. Sampaikan aku macam, handsome sangat kan budak Cash tu. Fast forward ke sekolah menengah, aku dengan budak yang bernama Cash tu telah ditakdirkan menjadi classmate time tingkatan 1. Cuma time tu aku tak tahu lagi lah yang Cash tu nama dia. Sebab aku kenal nama je, tak kenal muka. Lagipun semua budak hingusan yang bernafas dalam kelas tu semuanya muka-muka baru, kecuali seorang tu, nafas dia lain sikit. Dia dari kecil ada asma. Nak dipendekkan cerita, budak pendek di sebelah kiri aku ni pergi tepuk bahu aku, lepas tu cakap, bro minta tolong sikit bolehkah? Tolong bah, sebut bah nama orang ni kuat-kuat, boleh bah kan? Lepas tu aku macam snozon lah sikit. Lepas tu terfikir, mungkin dia nak cari member dia kot kat dalam kelas ni, cuma dia kurang keyakinan diri nak bangun sebab dahinya luas. Aku dengan muka innocent aku pergi jerit, Kamdar, Kamdar. Lepas tu Cash tu dia macam, woi kurang ajar, siapa nama bapaknya, siapa nama bapaknya? Jamal Lunta, Jamal Lunta, Jamal Lunta. Hari pertama sekolah aku bergaduh dengan classmate baru aku. Member-member ni semua gelak je tengok kita orang gaduh. Sun Tzu pernah berkata dalam buku Art of War-nya dulu, kalau pilih lawan, jangan sekali lawan guna nama bapa. Okey, tak adalah, aku tipu je. Aku tak pernah baca pun buku tu. Tapi secara faktanya, pergaduhan kami tu semuanya berpunca dari aku. Sebab siapa je yang tak marah kan bila nama bapa jadi persendakan. Uish, macam pantun pula. Assalamualaikum Pakcik Kamdar. Disclaimer, tu bukan nama betul bapa dia. Kalau pakcik tertop up internet, lepas tu pergi search video baru Khairul Aming tapi terkeluar video saya, di sini saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf sangat-sangat kat pakcik sebab spam nama pakcik banyak kali time sekolah menengah dulu. Bro, aku tak ingat berapa lama kita orang gaduh, tapi apa yang aku boleh ingat, tahap kebencian aku terhadap dia tu sampaikan aku pergi tulis nama dia banyak kali tau guna pen merah. Nama crush kau ke? Pernah makan penumbuk. Tapi cerita ni kali ada plot twist sikit. Ending dia lebih kurang macam dalam cerita Netflix lah. Cuma biasanya tak ada unsur walk propaganda. Okey, dia macam ni. Masa aku dengan bapa aku tengah sibuk mencari corn beef kat pasar raya, aku tersempak dengan Cash dan bapa dia tengah membuat pembayaran kat kaunter pembayaran. Bapa dia ternampak bapa aku. Lepas tu bapa aku pula ternampak bapa dia. Time tu aku macam lawan. Oi, nah Jamal Luntan, lama dah jumpa. Weh, Kamdar my man, Banyak apa punya khabar bro? bapa. Ni anak ke? So time tu Cash dia macam, ui Najo, kawan pula bapa kita ini. Lepas tu aku lebih kurang macam, ya anda pula aku sangka kan. Bah, jadi berkawan lah kita. Sejak dari itu, aku tak sangka pula orang yang selama ni aku benci telah menjadi salah satu kawan rapat aku sampai sekarang. The end.